Semuanya bermula di sini dengan hanya sepucuk surat yang diterima oleh Sam. Surat dah sampai ke belum? Ada pun. Alhamdulillah, dapat pun. Kalau dah dapat ni kan kerja betul-betul lah. Tak silap aku, Habib kerja kat sini. Boleh lah contact Habib. Macam Habib. Macam kenal. Sahabat. Sam, lama je tak dapat jumpa kat apa kau? Tu lah, aku pun sekarang tak buat apa-apa lah. Tapi itu aku dah dapat kerja kat Jadim. Kau kerja kat situ je? Aku kerja kat situ lagi. Tanya bro. Alah-alah nanti kau boleh tolong aku sekali kan? Boleh, aku pun tak adalah kerja lama sangat. Tapi boleh lah tunjuk kau. Okey, tapi kalau kita jumpa ni kan, boleh kita lepak kat kedai. Boleh, nanti kita sembang lagi lah. Jom. Hari yang telah dinantikan telah tiba untuk Sam lapor diri kepada ketua unit. Assalamualaikum Puan. Salam. Saya bawa pegawai baru untuk kenalkan dengan Puan. Okey, silakan masuk. Silakan perkenalkan diri. Siapa nama encik tadi? Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Nama saya Samsul. Saya lepasan daripada UiTM Shah Alam. Dan sekarang baru je lepas habis study lah. Baru grad lah. Untunglah dah grad terus dapat kerja. Alhamdulillah. Nisrina, saya amanahkan Nisrina untuk tunjuk ajar, bimbing Encik Samsul. Okey, baik Puan, saya faham. Ketika Sam berehat seketika, ada seorang pegawai melihat beliau tidak melakukan apa-apa kerja. Budi, saya ada soalan nak tanya. Tapi kan, dia memang tak buat kerja ke hari ni? Budak baru tu. Ya ke? Patutlah. Hakikatnya banyak kerja yang Sam perlu selesaikan. Saya nak awak betulkan dokumen ni tau. Tapi benda ni dah lepas Budi. Tak apa ke? Tak apa, untuk kebaikan kita juga. Tak apalah. Nak buat ke tak nak Ni kalau buat ni langgar integriti. Kalau tak buat, bising pula mamat tu. Tak apalah, nantilah tengok. Sam. Ya. Ni jam 1 pula ni. Kau bagi split tu tak. Macam mana nak buat? Ya. Tahu bagi je. Depan bos cakap lain. Cakap nak ajar, tapi tak ajar-ajar pun. Bagi lepas tu belah. Berlaku satu kejadian sebelum masuk meeting. Sam, kau tak nampak ke aku dah dekat sini? Disebabkan nak cepat, ada beberapa dokumen yang terambil. Pentingnya kejujuran supaya tiada konflik seterusnya berlaku. Ia merupakan salah satu integriti yang perlu ada oleh seorang pegawai. Sam. Okey tak ni? Tak apa-apa. Aku nampak kau macam ada masalah tu. Boleh lah share dengan aku. Mana tahu ada tolong sikit. Boleh aku duduk? Dah lah, macam penat juga lah kerja ni. Tak apa. Nanti tambah. Aku yakin kau boleh buat ni. Untuk jadi seorang pegawai yang berintegriti. Korang je juga, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Dalam dunia pekerjaan, kita akan jumpa pelbagai watak manusia. Ada yang mengajar kita kepada kebaikan dan ada juga yang mengajar kita kepada perkara yang tidak baik. Semuanya bergantung pada diri kita untuk lebih berintegriti, jujur dan amanah pada setiap tugas yang diberikan dan bukan buat kerana manusia. Jika sahabat rakan sekerja kita melakukan kesalahan, tegurlah mereka atau membuat aduan kepada unit integriti.